Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya, masih sama juga, iaitu hari Jumaat 31 hari bulan Oktober 2025 Masehi bersama dengan 9 jam menit awal 1447 Hijriah. Sekarang pukul 7.36 malam. Seperti biasa, seperti saya janjikan, video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi saya di mana dah tengok dah. Aku dapat video daily mana? Sini tak video tu lagi. Lepas tu saya pergi semaya. Lagi semaya maghrib. Lagi minum pada fikri biasa lah, minum pagi petang. Semaya maghrib, semaya isyak, lepas tu ada majlis tahlil kenduri tahlil arwah Minah binti Jusuf itulah gitu. Apa? Rakan sebaya saya tu. Nenek rakan sebaya saya tu lah. Nenek sebelah ibu dia. Lepas tu sesam dia tu, saya singgah pada fikri biasa lah. Acara malam-malam macam biasa. Lepas tu balik pada pukul apa malam balik tengok lah. Balik dalam pukul 11.40 tak. 11.50 kau balik ke rumah tidur pada pukul lewat dalam pukul 2 pagi kot lah tidur. Bangun pukul awal ni bangun. Alhamdulillah dapat bangun awal ni 6.30 minit pagi bangun tu terus mandi semai subuh makan sahur tu terus pergi keluar mai ke sini. Sini relax sini dapat sini lah. Relax semaya dah. Pukul 10 tu jumpa jenera. Bangun pada pukul 12.40. Duduk baca tu nak masuk azan kan 12.57. Abang tu mandi siap-siap pukul 1 tu terus pergi semaya maghrib. Panggil maya maghrib. Semaya fardu Jumaat. Lepas hari ni ada acara bidah. Adakah video tadi saya rakan tadi bagi hadiah acara bidah tu. 3 kompeten 3 kanak-kanak, veteran dan juga dewasa. 13 juga lah hadiah supaya kena fikri tu. Gelanggar kena pucung aja. Ni gelanggar apa je ni? Gelanggar pada kori lah. Pok dia tu pada kori. Untuk bilah. Ni buat kali pertama gelanggar ni. Lepas tu pas sesam dia tu. Nak ada buat review bagai ya, tengok ada. Pada Jumaat tadi saya review bagai ada siapa, review berdua bagai siapa tu. Lepas tu saya pergi ke mana lepas tu saya review pula dah. Saya review hadiah untuk Amir Irfan tu. Lepas tu saya pergi tu, saya buat rakaman untuk penyampaian hadiah bidah tu. Pada acara bidah tu. Lepas tu saya balik mai sini pula. No Ashwa pula. Humairah. Sebab dia tu. Lepas tu saya pergi ke sana rumah nenek dia. Paling rupanya klik dah. Siapa-siapa dia tak ada dah. Lepas tu klik daripada Pak bidah tu ada lagi. Klik dah, tak ada dah. Lepas tu saya pun pergi ke Kedai Fikri untuk minum petang. Lepas tu saya tunggu situ. Lepas tu masuk maghrib saya mari sini lah, mandi semaya maghrib. Lepas tu dah semaya maghrib ni terus buat video ni. Okay, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye. Sekejap. Berubah tarikh dah, tak tengok belum maghrib ya. Saat ni salah sebut ni, bukan 9 dah. Daripada 9 berubah kepada 10 Jamadil awal lah. Okey, sekali saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.